ilmu yang manfaat, yang faedah. Nabi kata 3 perkara bila mati manusia, mati anak ada, putus segala amalan. Duk boleh semaya tak boleh dah, boleh baca Quran senyap sunyi dah, boleh berzikir gantung terus, wah sebah di dinding tak boleh dah berzikir, mana putus amalan. Tetapi amal ada putus, Nabi kata 3. Dan ada 3 tu sedekah jariah, ilmu yung tafa'u bihi. Lah ana ilmu yung tafa'u bihi ni kita ajar orang. Dia mau boleh amal dengan ilmu kalau kita ajar, tak mesti banyak. Kita ajar cara jamak kosa, paling-paling tak ada ajar Fatihah apa dah cikgu. Mudak reti baca Fatihah ke orang anda we tu lah ajar kecil we, cik atas mai duduk dengar. Duduk dekat lagi. Ya pun kata tu bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh baca Fatihah dengan kita ajar. Selama mana, sebanyak mana dia duk bawa amalan maya dengan Fatihah kalau kita ajar selama tu, dan sebanyak itulah palo-palo amalan yang dilakukan oleh itu dengan sebab amalan yang kita, dengan sebab ilmu yang kita beri, palo siapa semua. Itu faedah ilmu. Faedah ilmu. Ajar orang, jangan ketisok orang. Nabi kata orang tusuk ilmu, orang ni dilaknat Allah. Katimul ilmi mal'un. Orang jarak aku tak reti cara jamak kosa, aku tak ada agak. Walahai pandai je kata dak anda. Orang ni dilaknat Allah. Kena ajar, kena ajar. Ni reti molek tujuan supaya bila kita reti, kita tunjuk ajar orang hati. We faham lah, we faham. Jangan dak faham lagi ajar dah jadi belik habis kawan orang. We faham baik, habis tu duk tanya we faham gitu. Tujuan supaya bila kita faham dan jadi ingat itulah ilmu. Dia ajar orang. Dia mau boleh amal dengan ilmu yang kita ajar, boleh juga kita persing, apa panggil? Persing.